Apa yang dibuat oleh kerajaan Brunei sekarang patut dipuji. Dulu dia sama macam Malaysia, benar arak dengan berleluasa. Dalam kapal terbang Brunei dulu sama dengan kapal terbang Mah, ada arak belaka. Nah, tapi sekarang mereka telah menerap nilai-nilai Islam. Terang sungguh kan? Nampak? Diharamkan hidang arak di dalam semua pengangkutan milik kerajaan Brunei. Ada? Bagus dah. Nah, ada pahala di sisi Allah. Nah, mana-mana pelancong yang nak masuk ke dalam negeri Brunei dari luar negara hanya dibenar membawa 2 botol untuk ke minum sendiri dengan syarat dia orang kafir. Nampak? Ini dibenarkan oleh fiqh, oleh syariat. Kemudian hak duduk dalam negeri Brunei orang kafir nak minum arak buat sendiri atau kena order sendiri. Order berlesen. Jual pada orang tanpa kebenaran. Kalau ada orang Islam minum arak hak dia order, dia kena jek. Tu baru betul. Sebab Islam dia tidak mengongkong orang kafir. Nah, orang kafir tak puasa tak boleh takak. Orang kafir makan babi tak boleh takak. Orang kafir minum arak tak boleh takak. Tapi kena kawal. Nak minum arak boleh, mu kena ada kelak mu suku orang kafir minum arak situ. Luar secara umum tak boleh. Itu baru kerajaan Islam. Ni habis anak-anak dara geluli mati mutah celana. Nah,